Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam pengakap. Saya Nur Syahimah Osman akan membuat penerangan bagi kertas penyelidikan bertajuk Cabaran Pengakap Kelana Siswa Malaysia ke Arah Pencapaian Bertaraf Dunia dan Pengiktirafan Antarabangsa. Bersama-sama pasukan saya adalah Encik Nasrul Effendi Manasir, merupakan salah seorang daripada Putrajaya Ibu Pejabat Kebangsaan Akademi Pengakap Negara daripada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Okey, kita akan pergi kepada kandungan yang mengandungi pengenalan, penyertaan masalah, objektif, metodologi, dapatan kajian, analisis kajian, kesimpulan dan rujukan. Okey, kita pergi kepada pengenalan dulu. Okey, mengenai cabaran pengakap kelana siswa Malaysia ke arah pencapaian bertaraf dunia dan pengiktirafan antarabangsa. Okey, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi oleh pengakap kelana siswa Malaysia dalam mencapai status bertaraf dunia dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Kajian ini mengusulkan strategi seperti pembangunan program yang relevan dengan isu global, penggunaan teknologi digital, penyertaan dalam pertandingan serta anugerah antarabangsa. Dengan perancangan strategik yang tepat, pengakap kelana siswa Malaysia berpotensi untuk mempertingkatkan keterlihatan di pesada antarabangsa dan memperkukuhkan peranan mereka dalam pergerakan pengakap global. Okay, kita pergi kepada latar belakang kajian. KSM ataupun dikenali sebagai Pengakap Kelana Siswa Malaysia terdiri daripada gabungan kumpulan pengakap kelana di Institut Pengajian Tinggi, khususnya golongan belia yang berusia 18 hingga 27 tahun. KSM adalah cabang pengakap kelana di IPT yang menyediakan peluang bagi pelajar untuk membangunkan potensi diri dalam pelbagai aspek seperti kepimpinan, kemahiran insaniah dan juga pembangunan masyarakat. Menurut Badrul Shah et al. Menyatakan bahawa kemahiran insaniah ni sangat penting untuk melahirkan mahasiswa yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Okey, seterusnya kita pergi ke penyataan masalah. Kita dapati kualiti latihan dan program yang disediakan tidak selaras dengan piawaian global seperti yang telah ditetapkan oleh Badan Pengakap Antarabangsa seperti World Organization of the Scout Movement ataupun WOSM. Kekurangan komitmen di peringkat institusi akan menjejaskan pencapaian matlamat pembangunan mampan atau SDG menurut IWJ et al. Tahun 2020. Jadi sehubungan dengan itu, kami daripada penyataan masalah inilah yang menyebabkan kami berminat untuk menjalankan penyelidikan mengenai cabaran tersebut. Okey, 4 penyataan masalah yang telah kami kenal pasti iaitu yang pertama dari aspek kualiti latihan, di mana kualiti latihan dan program yang disediakan tidak selaras dengan piawaian global seperti yang ditetapkan oleh WOSM. Kemudian kos yang tinggi, antara penyertaan yang terhad disebabkan oleh kos penyertaan yang tinggi, di mana di peringkat antarabangsa banyak kos yang diperlukan untuk penerbangan, untuk semua accommodation dan sebagainya lah. Dan sehubungan dengan itu, ia menyekat akses kepada peluang pembelajaran dan pendedahan di peringkat antarabangsa. Isu yang ketiga adalah mengenai penguasaan bahasa Inggeris, komunikasi dan penguasaan bahasa Inggeris. Komunikasi berkesan dalam acara antarabangsa memerlukan kemahiran bahasa yang baik, tetapi kelemahan dalam aspek ini menjejaskan keupayaan ahli pengakap kelana siswa. Dan yang terakhir adalah kurang kerjasama dengan organisasi pengakap antarabangsa dan pihak kerajaan menambahkan kesulitan usaha untuk mendapatkan pengiktirafan global. Sehubungan itu, kami mengusulkan 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama iaitu penguasaan kemahiran, iaitu mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran dalam kalangan kelana siswa Malaysia. Dan yang kedua, mengenal pasti cabaran bagi meningkatkan kerjasama antarabangsa yang dihadapi oleh
kelana kita. Dan juga yang ketiga bagi dan yang ketiga adalah objektif dari aspek cabaran bagi meningkatkan pembangunan kemahiran yang sistematik. Tujuan kajian ini adalah untuk kenal pasti cabaran yang dihadapi oleh ahli pengangkat kelana siswa dalam usaha mencapai pengiktirafan bertaraf dunia dan kedudukan di arena antarabangsa. Cabaran ini termasuk kekangan dari aspek sumber, standard latihan serta kesediaan ahli kelana tersebut untuk bersaing di peringkat global. Jadi kita akan menilai keupayaan dan potensi program juga kelana siswa dalam memenuhi piawaian antarabangsa, terutama dalam aspek kepimpinan, kemarahan insaniah dan juga pembangunan diri secara umum. Metodologi yang kita laksanakan, kita tengok dari aspek populasi dan persimpanan responden yang terdiri daripada pengangkat kelana siswa daripada pelbagai aktiviti seramai 150 orang yang terlibat memberi maklum balas pada instrumen soal selidik yang kami telah hibahkan secara dalam talian lah. Dan didapati analisis kepercayaan daripada instrumen yang kami bangunkan semuanya melebihi 0.80 dan ini menunjukkan bahawa item tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Jadi ini pula adalah kerangka teori pembelajaran pengalaman yang berasaskan pengalaman yang dicadangkan oleh COP 1984, itu teori COP lah, di mana kita akan tengok dari 4 aspek. Yang pertama daripada pengalaman sebenar, di mana pelajar mendapat pengalaman dengan menjalankan proses mereka bentuk pembinaan outdoor classroom secara kolaboratif. Jadi daripada pengalaman tersebutlah mereka dapat membina keyakinan, dapat meluaskan aktiviti dan kolaborasi dan juga networking mereka bersama pihak-pihak dan juga rakan-rakan yang mereka temui dan mereka bekerjasama. Seterusnya dari aspek refleksi dan pemerhatian, iaitu reflection and observation, di mana kelana siswa membuat pemerhatian dan refleksi dari komunikasi bersama komuniti, contohnya sekolah ataupun institusi melalui survey and site analysis. Dan yang ketiga adalah melalui pemahaman konsep, konseptualisasi abstrak, di mana kelana membuat kesimpulan pembelajaran konsep prinsip reka bentuk, iaitu planning principles of sustainable and livable community. Dan yang terakhir ialah proses implementasi, iaitu kelana siswa mengimplementasi konsep yang difahami dengan komunikasi, reka bentuk dan pembinaan outdoor classroom. Jadi keempat proses ini merupakan sumber yang rajah ini merupakan sumber yang diperoleh daripada Adam et al. 2019 dan ia sangat dekatlah dengan konsep kelana siswa di Malaysia. Okey, dalam konteks pembelajaran berdasarkan pengalaman ini, kita bahagikan kepada 6 lah. Jadi pentingnya pengalaman antarabangsa dan kemudian sokongan infrastruktur dan latihan juga sangat penting untuk kejayaan program pengantarbangsaan lah, di mana sokongan kuat daripada institusi termasuk penyediaan sumber yang mencukupi dan program latihan yang holistik. Latihan yang berkesan dapat meningkatkan motivasi pelajar dan memastikan mereka mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk berdaya saing. Seterusnya penyelarasan dengan matlamat pembangunan lestari ataupun SDGs. Jadi kita mengintegrasikan pengantarbangsaan yang SDGs, ia mampu untuk memperkasakan pelajar untuk mengambil bahagian dalam inisiatif global. Jadi pendedahan awareness tersebut memberi impak yang bagus kepada pelajar sepenuhnya mereka dapat faham apa dalam konteks dunia, apa cabaran dan realiti sebenar di peringkat global untuk diadaptasi bersama. Pendekatan ini bukan sahaja tingkatkan pelibatan pelajar tapi juga bantu mereka dalam pembentukan nilai-nilai kemampanan dan tanggungjawab sosial. Seterusnya adalah kerjasama dengan pihak berkepentingan. Kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan tinggi, agensi kerajaan dan badan antarabangsa adalah kunci untuk mengatasi halangan dan cabaran
dalam pengantarabahasaan ni. Jadi usaha yang bersama dapat menyokong penyelarasan dan pengukuhan program-program pengantarabahasaan. Jadi kerjasama dan kolaborasi dengan pihak berkepentingan itu sangat pentinglah untuk didedahkan dan dilibat sama oleh kelana siswa kita. Dan seterusnya adalah fokus kepada inklusiviti. Pembelajaran berasaskan pengalaman harus memberikan tumpuan kepada pelibatan semua pelajar, bukan hanya golongan elit. Jadi kita perlu memastikan accessibility kepada program antarabangsa dapat menghasilkan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Dan refleksi dan penyesuaian berterusan juga penting, di mana dalam konteks pembelajaran berdasarkan pengalaman ni, proses pengantarabangsa memerlukan refleksi berterusan dan penyesuaian terhadap keperluan pelajar dan perkembangan global. Pendekatan yang fleksibel membolehkan institusi untuk mengadaptasi program mereka dan mengoptimumkan peluang pembelajaran kepada semua kelana siswa yang terlibat. Jadi kita teruskan kepada dapatan dan analisis kajian. Ini adalah data lah daripada Alpha Chromat yang kita laksanakan dan semua memenuhi iaitu melebihi 0.8 dan menunjukkan item mempunyai kepercayaan yang tinggi bagi soal sidik yang dibangunkan untuk cabaran pengangkat kelana siswa Malaysia ke arah pencapaian bertaraf dunia dan pengiktirafan antarabangsa. Jadi kita pergi kepada analisis latar belakang responden mengikut jantina, umur, tempoh pelibatan dalam kelana siswa dan juga daerah kelana siswa. Sebagai pelibatan kelana siswa tersebutlah dan juga di dalam daerah kelana siswa masing-masing. Okay, daripada responden kita terima seramai 150 orang tersebut, pecahannya kepada 71 adalah daripada lelaki dan 79 adalah daripada kalangan perempuan, iaitu 52.7% dan 47.3%. Manakala rata-rata berusia antara 18 hingga 20, iaitu responden kita terima yang memberi respon dalam lingkungan umur 18 hingga 20 adalah 119 orang, mewakili 79.3%. Diikuti dengan umur 21 hingga 23 seramai 26 orang. Tempoh pelibatan dalam kelana siswa yang paling ramai kurang daripada 106. Kurang daripada 1 tahun, sejumlah 106 mewakili 70.7% dan tempoh antara 1 hingga 2 tahun adalah seramai 34 orang. Itu adalah kalangan responden yang kita terima maklum balas mereka. Dan kelana siswa yang terlibat daripada ni adalah sebanyak 15 institusi daerah politeknik dan juga daerah dari Universiti Awam, di mana daripada politeknik sejumlah 12 daerah politeknik yang telah memberi respon dari kalangan kelana siswa kita, dan terima kasih saya ucapkan kepada semua responden kerana data anda sangat berharga untuk kami membuat analisis ini. Dan juga 3 daripada Universiti Awam iaitu UKM, UMK dan juga UiTM. Seterusnya kita tengok pada analisis data kualitatif dari aspek tahap penguasaan kemahiran pengangkat kelana siswa Malaysia. Bagi tahap ini kita ada 6 tahap, 6 kemahiran yang kita nak tengok, iaitu kepimpinan, kerjasama berpasukan, ikhtiar hidup, survival skills, komunikasi, pengurusan masa dan juga pengendalian peralatan. Daripada ke-6 item ini, kemahiran kepimpinan mendapat skor yang paling terendah, iaitu 3.55 dan sisihan piawai sebanyak 0.9, dan bercadangkan bahawa supaya walaupun responden berasa selesa dalam konteks kerja berpasukan, aspek kepimpinan memerlukan lebih banyak perhatian. Jadi merujuk daripada DWIT dan juga EWJ tahun 2020-2019 ni, mereka menyatakan bahawa pengembangan kemahiran kepimpinan memerlukan sokongan yang lebih besar dalam bentuk lebih praktikal yang boleh memperkukuh keupayaan individu untuk memimpin secara lebih efektif. Dan seterusnya untuk analisis cabaran dalam pembangunan kemahiran sistematik pula, kami sediakan sebanyak 5 item, iaitu kekurangan latihan yang berkualiti, tak ada akses kepada sumber pelajaran, ketidakpastian tentang kemahiran yang diperlukan, kekurangan peralatan dan sumber untuk latihan, masalah cuaca dan persekitaran latihan yang tidak kondusif. Dan keseluruhan cabaran dalam pembangunan kemahiran sistematik ini adalah sebanyak 3.19.
Daripada item ni, kekurangan peralatan dan sumber untuk latihan dan ketidakpastian tentang kemahiran yang diperlukan mencatatkan skor min tertinggi iaitu 3.28 dan 3.27. Jadi menunjukkan bahawa responden mengalami kesukaran untuk mendapatkan sumber yang mencukupi bagi meningkatkan kemahiran. Mungkin dari aspek dana, mungkin dari aspek peralatan sendiri. Dan ada juga yang tidak pasti tentang kemahiran apa yang perlu mereka ada sebagai seorang kelana. Jadi itu penting. Menurut Hidayat tahun 2021, akses kepada peralatan dan sumber yang cukup adalah penting dalam memastikan peserta dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi dan terus bermotivasi. Okey, seterusnya untuk analisis kepentingan kemahiran bagi kelana siswa dalam kerjasama antarabangsa pula, daripada 6 item kemahiran ni, komunikasi silang budaya, kepimpinan, penyelesaian konflik, diplomasi, pengurusan projek dan juga kerja perpasukan. Ni keseluruhan kemahiran bagi kelana siswa dalam kerjasama antarabangsa ini ialah 4.29. Dan dapatan dan analisis kajian menunjukkan kemampuan yang kuat dalam konteks kolaborasi selari dengan dapatan kajian ini, di mana merujuk Smith dan juga Gadiman menekankan pentingnya kerja berpasukan dalam membina hubungan profesional dan juga untuk mencapai kejayaan bersama. Daripada beberapa ke-6 item ni, kemahiran penyelesaian konflik dan juga komunikasi silang budaya mendapat skor yang tinggi. Ini mencerminkan bahawa responden mempunyai kesedaran yang baik tentang kepentingan penyelesaian konflik dalam persekitaran yang berbilang budaya. Kepimpinan yang berkesan dan pelibatan pemegang taruh yang transformasional adalah penting untuk penyelesaian masalah kelestarian termasuk matlamat pembangunan mampan menurut IWJ tahun 2020. Dan seterusnya adalah cabaran dalam meningkatkan kerjasama antarabangsa. Jadi 5 item yang digariskan di sini itu tentang kesukaran mengimbangi masa antara akademik dan juga aktiviti luar. Kemudian cabaran fizikal dalam aktiviti luar, kesukaran dalam menguruskan kumpulan dan kepimpinan, kekurangan peralatan dan sumber untuk latihan dan juga masalah cuaca dan persekitaran latihan yang tidak kondusif. Jadi min keseluruhan cabaran dalam meningkatkan kerjasama antarabangsa ini ialah sebanyak 3.14, di mana cabaran fizikal dan persekitaran, kesukaran mengimbangi masa antara akademik dan aktiviti luar tu mencatatkan skor min tertinggi iaitu 3.29. Pengurusan masa efektif, sokongan dan pengurusan masa boleh membantu meningkatkan prestasi mereka. Jadi cabaran fizikal dan aktiviti luar mendapat skor yang terendah pula iaitu 2.96 sahaja ni di sini, di mana kita faham, kita maklum bahawa cabaran fizikal dan persekitaran adalah berbeza-beza bagi pendedahan yang diterima oleh setiap kelana kita. Jadi ini mencerminkan pelbagai keadaan individu dalam menghadapi cabaran-cabaran ini. Cabaran persekitaran seperti cuaca dan sumber latihan boleh memberi impak yang berbeza kepada peserta dalam pelbagai konteks. Itu menurut di tahun 2020. Jadi kesimpulannya, kajian ini mencadangkan penerasan program dengan SDG untuk perkasakan peserta dari kalangan kelana siswa menyumbang kepada inisiatif global seperti Scouts for SDGs serta memperluaskan kolaborasi dengan badan pengantarbangsaan, badan di peringkat antarabangsa. SDG bertujuan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial dan persekitaran di mana pengetahuan dan penyelesaian inovatif belia adalah sangat penting. Jadi peranan kelana siswa Malaysia sangat penting untuk pembangunan negara dan juga kemampanan global. Sehubungan itu, kami mengusulkan 8 hala tuju pengantarbangsaan kelana siswa, iaitu pertama, pengukuhan program latihan dan pembangunan, kedua, peningkatan peluang mobiliti antarabangsa, ketiga, integrasi dengan kurikulum, keempat, pembangunan kerjasama strategik, kelima, penyebaran maklumat dan kesedaran, keenam, pengukuran dan penilaian. Apa kaitan dengan pengukuran dan penilaian? Di mana kami mengusulkan supaya membangunkan mekanisme untuk menilai keberkesanan program pembelajaran berdasarkan pengalaman seperti yang kita sentuh tadi dalam konteks pembelajaran berasaskan pengalaman oleh teori COP tahun 1984. Kemudian seterusnya adalah pelibatan komuniti dan pemegang kepentingan, dan yang ke-8 adalah penyelidikan dan inovasi dalam pengantarbangsaan. Jadi daripada situ ini adalah rujukan. So sekian dulu daripada kami. Okey. Assalamualaikum dan salam pengagap. Terima kasih.